Okay, nama saya Zarina binti Abu Siddiq. Nama pentas saya Rina Derina. Tugas skop kerja saya di dalam penggambaran filem Orang Perang. Saya sebagai Head of Department Hair, Makeup and Special Effects. Okay, pengalaman yang paling best lah dalam penggambaran filem Orang Perang. Inilah filem yang kedua melibatkan genre taktikal perangan lah. Setiap efek yang kita lalui tu memang kita rasa macam wow, satu percubaan juga sebenarnya sebab yelah kadang-kadang kita tak pernah melalui proses tu kan. Sebab nak dapat ke satu tempat yang lebih baik, kita kena buat eksperimen banyak. 99% memang banyak melibatkan blood and dirt. Maknanya kekotoran, darah, banyak benda lah yang meletup-letup sana letup sini kan. And then ada melibat juga pakaian kan. Jadi kami kena bekerjasama lah dengan wardrobe department. So harap setiap karakter yang diberi tu dapat memberi impak yang terbaik lah. Hai, saya Putri Hati sebagai Special Makeup Artist. Kita kena banyak buat research lah. Bagi benda tu hidup, bagi benda tu nampak real, realistik. Mencabar tu kepala amal sebab kena pegang kan. Benda tu kita, kalau rambut biasanya kalau prostetik dia hanya tanam. Yang ini kita kena buat macam lekat betul-betul supaya dia tak tercabut. Kita tak boleh nilai diri kita nak penonton nilai hasil kerja saya sama ada betul-betul realistik ataupun ada yang perlu saya perbaiki lagi. Saya akan terima segala teguran, segala kritikan dengan positif. Jangan lupa saksikan Orang Perang. Hai, nama saya Della Nur. So saya kat sini sebagai assistant makeup artist. So kita kat sini kita buat rambut, kita buat makeup, kita buat SFX, part yang kerja-kerja botol lah. Kan kira macam kita buat dirty-dirty, ada aging sikit, ada efek-efek sikit. Tu kerja saya lah. Jangan lupa saksikan Orang Perang di pawagam terdekat anda. Okay, saya Suel dari HMU Department. Saya dimandatkan untuk membantu HOD untuk membuat efek-efek terhadap watak-watak yang ada dalam filem Orang Perang. Jangan lupa menonton filem Orang Perang di Pawagam.